Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Laksamana Pertama Muhammad Amin bin Mat Tahir, Ketua Pengarah Khidmat Sumber Manusia daripada Bahagian Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia. Program Ekonomi Madani ATM ini adalah merupakan inisiatif strategik Kementerian Pertahanan. Kita fokuskan kepada sosio-ekonomi komuniti dalam kamp. Ini yang utamanya. Dan kita berhasrat untuk memperkukuhkan kita punya kemampuan serta kesejahteraan kita, warga pertahanan itu sendiri, dan melibatkan komuniti keluarga Angkatan Tentera Malaysia. Ini adalah sebahagian daripada ekosistem pertahanan negara, dan kumpulan sasaran pelaksanaan ini adalah ahli-ahli bakat itu sendiri. Konsep pelaksanaan ini ada 4 lah lebih kurang. Yang pertamanya peringkat perancangan. So masa kita mula-mula laksanakan program ekonomi madani ini, pelaksanaan tu memang kita kena buat secara menyeluruh lah, sebab dia menyebabkan pihak Jabatan Pengajian Tinggi dan juga universiti. So lepas tu kita menyelaraskan gerak kerja kita, sebab kita nak assign-kan di mana kita nak pilih kem-kem dan juga projek apa yang sesuai. Dan juga seterusnya pihak universiti juga dia akan bagi latihan, bimbingan kepada peserta-peserta yang terlibat di dalam projek ini. Dan juga seterusnya kita membuat pemantauan dan juga penambahbaikan setelah projek ini kita laksanakan secara menyeluruh, melibatkan kem-kem yang terlibat, dan juga ada yang kem di peringkat awal, fasa pertama dan juga fasa kedua. Jadi itu yang kita laksanakan secara strategiknya ataupun perancangannya kepada program ini. Bagi tahun 2025 kita telah berjaya laksanakan sebanyak 96 projek yang melibatkan 2 fasa. Jadi fasa-fasa tersebut dalam perkara ini, Madu Kelulut kita berjaya laksanakan sebanyak 44 projek. Cendawan tiram kita 27 projek. Cendawan urban farming 9 projek. Hidroponik sifar karbon pintar 9 projek. Fertigasi sayuran sebanyak 3 projek. Halia bentung kita 3 projek. Dan last sekali aquaponik tilapia dan produk retort sebanyak 1 projek. So keseluruhan 96 projek ini kita berjaya buat dalam tahun 2025. Itu sasaran dan perancangan tahun 2026. Daripada 90 kem yang kita rancang untuk laksanakan secara keseluruhannya melibatkan tahun 2025 dan 2026. Jadi pada tahun ini kita dah mencapai 60 kem. Jadi pada tahun hadapan kita akan lengkapkan lagi 30 kem untuk melaksanakan projek ini. Dan juga perkara ini kita akan luaskan kepada kem-kem tersebut, sama ada kem baru ataupun kem sedia ada, untuk diperoleh manfaatnya oleh semua peserta-peserta, khususnya kepada ahli-ahli bakat lah. Kedua, mengambil kira potensi besar yang kita tunjukkan berkaitan dengan prestasi semasa. So Kementerian Pertahanan akan terus menjadikan usaha ini sebagai satu platform untuk memperkukuhkan daya berdikari ekonomi keluarga tentera.